Tiga golongan yang menyebabkan kita burnout bila kita masuk ke kerja. Nombor satu adalah ahli keluarga kita, anak kita, ibu bapa kita, suami kita, yang menyebabkan kita burnout bila masuk ke kerja. Mungkin kita ada gaduh ke, mungkin kita benda yang menyebabkan kita anxiety bila masuk ke kerja. Sebelum masuk kerja tu dah diorang buat hal kan. So menyebabkan kita rasa stres. So yang kedua adalah bos kita. Bila bos kita masuk je pejabat, kita dah mula takut. Apalah dia nak cakap hari ni, nak marah ke, nak senyum ke, nak cakap baik-baik ke, kita pun tak tahu. So yang itu yang menyebabkan kita anxiety. Dan yang ketiga yang paling stres adalah bila kita berhadapan dengan environment yang toksik yang menyebabkan kita tak boleh nak berfikir sampai ke burnout. So antara tiga-tiga ni, yang mana korang rasa yang korang kena hadap? Jom komen.